Hasil meningkat sejak 2018, Terengganu sangkal dakwaan mengemis persekutuan. Kerajaan negeri Terengganu menegaskan bahawa negeri ini sedang berada di landasan kukuh menuju ke arah ekonomi yang lebih berdikari dengan hasil negeri yang semakin meningkat saban tahun. Menteri Besar Datuk Seri IR Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, persepsi kononnya negeri terlalu bergantung kepada royalti petroleum adalah tidak berasas, malah tidak adil kepada usaha berterusan yang telah dilakukan oleh pentadbiran negeri. Berdasarkan rekod kewangan kerajaan negeri, purata tahunan jumlah hasil cukai dan bukan cukai bagi tempoh 2008 hingga 2013 ialah 189.1 juta. Untuk 2008 hingga 2013. Bagi tempoh 2014 hingga 2017 ialah 234.9 juta. Manakala bagi tempoh 2018 sehingga 2024 meningkat kepada 256 juta. Kedua, purata tahunan peratusan royalti atau dana khas kerajaan persekutuan berbanding jumlah hasil pula bagi tempoh 2008 hingga 2013 ialah 83.9% kebergantungannya dan bagi tempoh 2014 hingga 2017 ialah 81.3% kebergantungannya. Manakala bagi tempoh 2018 sehingga 2024 selari dengan peningkatan hasil, peratusan ini berkurang kepada 75.7%. Ini bermakna sepanjang tahun 2018 hingga 2024 kebergantungan kerajaan negeri terhadap royalti petroleum semakin berkurang berbanding tahun-tahun sebelum kami mengambil alih kerajaan pada tahun 2018. Oleh yang demikian, kenapa kami pula yang dikata nista bertubi-tubi, seolah-olah kami tidak berusaha mengurangkan kebergantungan. Ekonomi negeri kita pula bertumbuh secara purata 22 bilion ringgit bagi tempoh 2008 sehingga 2013. 22 bilion ringgit bagi tempoh 2008 sehingga 2013 dan 31 bilion ringgit bagi tempoh 2014 sehingga 2017. Manakala bagi tempoh 2018 sehingga 2023 ia meningkat kepada 35.9 bilion ringgit walaupun berhadapan dengan ketidaktentuan ekonomi di peringkat global sepanjang tahun 2020 hingga 2023 akibat pandemik COVID-19 dan perang.